Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke Driven by Passion Motorsport, saluran yang membawakan kisah, perjuangan dan semangat dunia perlumbaan. Hari ini kita berada di Sachsenring, Jerman. Sebuah litar yang terkenal dengan seleko-seleko teknikal dan sering menguji keberanian setiap pelumba Moto3. Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya menamatkan sesi kelayakan di tempat ketiga, sekaligus meraih petak hadapan untuk perlumbaan di Sachsenring. Ini adalah satu pencapaian yang sangat baik kerana tiga pelumba teratas dipisahkan dengan jurang masa yang amat kecil. Bermula dari barisan hadapan memberi Hakim peluang terbaik untuk bersaing merebut podium, malah kemenangan jika beliau berjaya membuat permulaan yang baik dan mengekalkan rentak sepanjang perlumbaan. Kini semua mata tertumpu kepada perlumbaan sebenar. Mampukah Hakim Danish menghadiahkan satu lagi detik bersejarah buat Malaysia? Jangan lupa sokong Hakim Danish dan terus bersama Driven by Passion Motorsport. Like, komen dan subscribe untuk liputan terkini dunia permotoran.